Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod kedua STS Santai Tapi Sampai musim kedua. Rancangan bual bicara santai yang menyentuh jiwa dan mengisi hati sempena Ramadan. Saya Aida Sofia, hos anda. Dan saya Adam Wafi. Adam, macam mana? Dah masuk episod kedua ni. Still nervous lagi ke? Okeylah sikit. Bak kata orang putih, getting comfortable. Tapi itulah Iris. Ramai yang komen cakap saya nampak gugup. Chill lah Adam. Kita ada lagi 2 episod untuk perbaiki apa yang kurang. Kejap. Diorang komen kat mana tu Adam? Lah, awak tak tahu kan Iris? Rancangan kita ni ada ditayangkan di TikTok Lensa Setinggi TV, TikTok Suara Nuriman dan YouTube Lensa Setinggi TV. Oh, faham. Alang-alang kita cakap pasal TikTok ni kan? Topik kita pada hari ni sangat berkait rapat dengan student zaman sekarang, especially yang tak boleh tinggal TikTok sebelum tidur. Tajuk kita hari ni ialah Tazkirah TikTok. Dapat pahala ke? Kita nak kupas. Boleh ke kita dapat pahala melalui Tazkirah TikTok? Dan kita ada seorang tetamu istimewa yang macam Adam beritahu minggu lepas, orangnya kecil-kecil, comel. Mana ya dia? Assalamualaikum. Siapa yang comel tu? Mestilah saya Ustazah. Bukan. Ustazah lah orangnya. Assalamualaikum Ustazah Siti Hafizah ke rancangan STS Santai Tapi Sampai musim kedua. Ustazah sihat? Alhamdulillah, Ustazah sihat. Terima kasih Iris dan Adam jemput Ustazah hari ni. Ustazah, ramai pelajar hari ni suka tengok konten dakwah dekat TikTok. Tapi, betulkah kita boleh dapat pahala bila tengok konten dakwah dekat TikTok tu? Bagus soalan tu Adam. Memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan, maka kita nak buat apa-apa pun mesti perkara yang mendatangkan pahala. Untuk menjawab soalan Adam tu tadi, ya, kita boleh dapat pahala jika konten itu membawa kita kepada kebaikan. Contohnya tazkirah yang buat kita insaf, ingat kepada kematian ataupun yang buat kita terus bangun dan segera solat. Tapi Ustazah, saya pernah tengok video tazkirah dekat TikTok lah. Tapi ini dia lawak sebab ada edit suara Cik Mang lagi. Macam tak sesuai pula. Kalau yang macam tu, kita kena hati-hatilah. Bukan semua yang berlabel Islamik ni betul-betul menyampaikan ilmu. Ilmu yang betul ataupun sahih adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang ikut trend semata-mata. So, kita kena tapis sendirilah. Jangan jadi penonton pasif. Betul tu Adam. Sahkan dulu video yang kita tengok tu dekat TikTok. Rujuk kepada guru, tanya kepada ustaz ataupun ustazah sebelum kita share kepada kawan-kawan. Jadi Ustazah, boleh tak kongsikan tips macam mana kami sebagai pelajar boleh tapis konten Islamik yang kami tengok setiap hari? Boleh. Ustazah bagikan 3 filter Ramadan. Yang pertama, isi versus gimmick. Kalau video tu lebih banyak sound effect dan drama daripada isi yang sebenar, hati-hatilah takut kita lalai pula. Yang kedua, ajak fikir ataupun ajak gelak. Ilmu yang benar akan buat kita lebih bermuhasabah diri, bukan ketawa semata-mata. Yang ketiga pula, sumber rujukan. Kalau tak jelas sumber sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis, elakkan dia. Jangan terus percaya sebab sebagai seorang Muslim, kita mesti rujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama kita. Kalau macam tu, bolehkah kita share konten dakwah? Walaupun kita bukan ustaz atau ustazah. Tak ada masalah pun Adam, selagi konten kita tu bertepatan dengan Al-Quran ataupun hadis, yang mana ia tidak memalukan agama kita lah. Isi yang kita kongsi tu mesti ringkas, tepat dan padat. Islam tu indah, jangan rosakkan dengan trend yang semata-mata. Baiklah penonton-penonton, macam biasa untuk segmen Jom Kongsi, kita ada satu soalan daripada pelajar yang dihantar kepada kami. Jom kita dengar. Assalamualaikum Ustazah. Saya ada soalan. Kalau saya dengar ceramah dari influencer yang bukan Ustaz, tapi isi dia okey, boleh ke saya ikut? Okey, untuk menjawab soalan itu, pastikan dulu isinya betul dan tak bercanggah dengan ajaran Islam. Jika tak bercanggah dengan ajaran Islam, ia boleh dijadikan sebagai inspirasi. Jangan ambil bulat-bulat semuanya. Kalau boleh, imbangkan juga. Tonton, tapi rujuk dengan ustaz dan ustazah ataupun guru agama untuk pengesahan terlebih dahulu.
So untuk episod kali ni, jom kita sahut Hashtag Cabaran Tapis. Satu hari je, cuba tapis semua konten yang kita scroll. Kalau tak pasti sahih, jangan share. Kalau rasa ragu, tanya cikgu. Kalau rasa bermanfaat, amalkan. Betul tu. TikTok tu alat je Iris. Gunakan untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan hiburan kosong semata-mata ya. Terima kasih kepada Ustazah Siti Nur Hafizah di atas perkongsian yang padu dan relevan. Seperti biasa, kita akan minta tetamu jemputan kita untuk berkongsi doa yang boleh diamalkan sepanjang bulan Ramadan ni. Ustazah, boleh tak Ustazah kongsikan satu doa yang boleh kita amalkan hari ini? Boleh. InsyaAllah. Kepada Iris dan Adam, doa yang Ustazah nak kongsikan ni elok dan digalakkan untuk mengamalkannya pada 10 malam terakhir Ramadan dan juga apabila kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Sama-sama ikut Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Siti Nur Hafizah kerana sudi bersama kami dalam episod kali ini. Terima kasih juga kepada Adam dan Iris kerana jemput Ustazah untuk episod kali ini. Diharapkan apa yang Ustazah sampaikan mudah difahami dan diamalkan pada bulan Ramadan ini. Betul tu. Sebab tu kita kena ikuti rancangan santai tapi sampai cahaya Ramadan ni hingga ke episod terakhir tau. Rugi kalau tak tengok. Kenapa rugi? Pada penonton-penonton, terutama sekali pelajar Sekolah Tinggi Segamat, kita akan adakan kuis di mana soalan yang akan ditanya nanti ada kaitan dengan episod santai tapi sampai cahaya Ramadan musim yang kedua ni. Wah, ada kuis? Ada hadiah ke? Mestilah ada Iris. Tu yang saya cakap, rugi kalau terlepas oleh satu episod. Sambil mendengar untuk ilmu, dapat juga hadiah. Jadi, kepada semua pelajar STS, jangan lepaskan peluang kemasan ini. Tonton video santai tapi sampai sehingga episod akhir dan menangi hadiah-hadiah yang lumayan. Dengar cerita, hadiah dia boleh tahan tau. Jomlah dengar dan menang. Kepada semua penonton, nantikan episod seterusnya di mana kita akan membincangkan kenapa hati rasa kosong bila puasa. Dan seperti biasa, saya tak ada clue siapa tetamu jemputan kita untuk episod seterusnya. Awak tahu Adam? Salam insan yang cemerlang ya, datang daripada akal ya, hati yang tenang ya, jiwa yang bersih ya. Macam kenal je suaranya. Kalau nak tahu, ikuti kami dalam episod ketiga nanti. Saya hos anda, Adam Wafi. Dan saya, Iris Sofia. Jumpa lagi dalam rancangan STS Santai Tapi Sampai. Assalamualaikum.